Kalau korang tengah cari earphone gaming budget tapi mempunyai sound quality yang padu, mungkin korang boleh cuba earphone gaming terbaru daripada Play Store ni. Harga dia tak sampai RM40 pun. Cuba korang tengok. Yang korang lihat sekarang ni adalah earphone gaming terbaru daripada Play Store, iaitu model M416. Ini adalah in-ear gaming headset dengan design space capsule. Memang cantik. Dan ciri terbaru dalam earphone gaming ni adalah Gen 5 tracker eSport driver dan juga foot first sound effect. So korang boleh dengar jelas footstep melalui earphone gaming terbaru. Lengkap dengan mikrofon, dengan volume dia boleh laras. Dia punya wire finishing dia adalah daripada silikon. Silikon ni memang tahan lasak lah. Dan ia menggunakan penyambungan 3.5 audio jack macam biasalah. Tapi kalau korang tekan beg kuning, korang boleh pilih korang nak type C ke, korang nak iPhone punya Lightning pun boleh, tak ada masalah. Korang pilih je. Dalam kotak dia memang simple, ada user manual, ada stiker and ada earphone gaming ni sekali. Dia punya sound step tu memang clear gila. Kiri kanan ni korang memang dengar step memang best lah. Masa tembak tu kan, korang boleh tahu dia punya pergerakan tu dekat mana, sebab memang clear gila pakai earphone ni. Punya bass kan memang bam dia bagi je, and then dia punya clarity tu dia balance tau. Sound delivery tu memang mantap gila. Memang best untuk dengar lagu. Jadi sini kalau korang nak cuba earphone gaming yang best ni kan, korang tekan je link dekat bawah.